Okey, aku pakai iPhone 17 Pro. Nampak tak? 17 Pro dengan Pixel 11 Pro, saiz nak dekat sama. Sebab tu aku lagi sukalah Pro. Pro SL sebenarnya kotak yang pertama Google Pixel 11 Pro Fold. Okey, dia punya kotak memang lebar. Cara buka dia slide saja. Dia punya seal ada dekat belakang. Okey, kotak dia macam ni lah. Warna putih dekat dalam. Buka macam ni. Dan dekat dalam ni akan ada sebiji phone lipat warna hitam. Okey, jangan tak tahu, Malaysia memang tak masuk warna lain. Okey, hanyalah warna hitam. Itulah, warna hitam ni sebenarnya dalam video koyak pula plastik kan. Warna hitam ni sebenarnya dalam video tak berapa cantik, tapi disebabkan dia Pixel 11 Pro Fold, dia tetap nampak premium lah. Premium dan mahal. Dalam ni ada kabel sahaja. Adapter memang tak ada. Okey, kau nampak tak warranty tu? Malaysia. Nampak tak? Dia punya display memang lebar betul. Okey, kita lipat sikit. Kita lipat dan ini adalah dekat bahagian hadapan dia. Okey. Kamera belakang dia memang cantik. Aku suka daripada start tahun lepas pegang. Tahun ni. Lepas tu yang paling penting dia punya casing lah. Okey. Casing dia pun made sama macam body. Dan jangan risau, untuk bahagian depan pun ada juga casing tambahan untuk Pixel 11 Pro Fold ni. Kotak yang kedua Google Pixel 11 Pro warna hijau ni. Okey. Buka dia pun sama juga. Kita kena slide macam ni. Okey. Ini kotak dalam dia dan kita angkat. Belum buka plastik pun dah cantik warna dia. Tapi aku tak tahu ni matte ke ataupun jenis yang berkilat. Okey. Nampak tak? Dia punya matte memang nampak premium babe. Sama macam Pixel 11 Pro Fold tadi, okey. Dia matte. Dia tak berkilat. Dekat dalam ni pun sama juga, hanya ada kabel C2C. Lepas tu kita pasang pula casing yang warna hijau ni, okey. Nampak lagi solid lah, tapi besar sikit lah berbanding yang tak ada casing. Tu kalau nak cerita pasal saiz, okey, aku pakai iPhone 17 Pro. Nampak tak? 17 Pro dengan Pixel 11 Pro, saiz nak dekat sama. Sebab tu aku lagi sukalah Pro. Pro SL sebenarnya agak besar. Jadi kalau kau pakai iPhone Pro Max mungkin kau selesa. Aku tak suka. Tangan aku tak boleh nak sebelah tangan menaik, okey? Kalau urgent susah, nak kena dua tangan juga. Tangan kecil kan? Biasalah. Okey, lepas tu yang paling penting saiz yang full, okey. Ini full aku ada. Okey, Pro dengan Pro Fold. Okey, sebelah-sebelah nampak tak? Okey, lebih kurang je sebenarnya. Lebih kurang. Okey, di bahagian belakang lebih kurang dan lepas tu kita tengok skrin lah, okey. Mana butang skrin dia? Okey, skrin dia macam ni, nampak? Lebih kurang juga saiz dia. Okey, dia punya lebar, dia punya tinggi sebenarnya hampir nak sama. Kalau aku buat macam ni, okey sebenarnya nampaklah beza sikit. Okey, dekat Fold ni dia lebar sikit. Sikit je, tak beza sangat. Yang paling menariknya dekat Fold ni, okey, bukan masa ni sebenarnya. Masa buka dia. Okey, kita buka. Nampak? Bila buka je, automatik. Memang terus nampak premium dan luas lah. Jadi itu sajalah video aku pasal kedua-dua Pixel yang terbaru ni. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli tak Pixel kali ni? Ataupun apa yang korang nak tengok? Boleh komen dekat bawah.